414 Ustaz. 414. 414. 414. Baik, kita mula buka majlis sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله. Baik, sebelum kita nak membaca, kita sedikit ada sebagai ulang berkaitan dengan cara membaca, iaitu saya nak masukkan Quran ni di dalam share kita dan insyaAllah kita tengok pada ayat ke berapa kita hari ni? 414 ayat ke? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 414. 29 Ustaz. 20 kan? 29 Ustaz. 29. Okey. Baik. Ustaz. Sebagai sentiasa memberi peringatan kepada kita membaca untuk mudah dan untuk menjadikan bacaan kita tersusun dan menjadi cantik selalu bacaan insya-Allah. Yang utamanya kesabaran di dalam kita mengambil pada baik ini sebagai ulang di dalam satu ayat kita ayat yang saya garis dan ayat lain pun sama saya garis ni dia tak boleh lari daripada huruf yang berbaris satu. Maksudnya huruf yang berbaris satu ni ini satu keratan seperti mana huruf A itu satu tu ta dan ra. Ini yang panggil cara kita membaca lah. Mana dia tak kalau kita kata senang maksud pada bacaan kita tu dia macam seolah bercerai di antara tu. Maksudnya kita baca tu dia tidak ada langkahan kita tu tak cepat. Maksudnya satu-satu. Dan mesti di dalam satu ayat ni juga dia ada huruf yang berbaris bertemu dengan sukun, bertemu dengan sukun seperti mana alam lam ni. Ni mana kita bagi lam ni lah. Kita baca dengan dalam kurungannya lam dan huruf ta. Kalau ra. Dia. Jadi kalau kita baca tengok dia bunyi pada satu kan alam tara. Alam tara. Itu panggil saya bunyikan sesuatu. Apabila kita baca dengan bunyi dengan tertil dia akan bunyi alam tara gitu. Baik, apabila kita membaca dalam satu ayat ni juga dia ada huruf yang berbaris depan dan atas. Masa baris ni atas bawah lah saya buat ni bertemu dengan sabdu seperti mana anna. Ni anna ni maksudnya sabdu ni kita kena faham. Kurungan sabdu ni dia macam ni. Maksudnya kalau anna ni kalau anna dia bunyi nun ni dah nun yang mati dan hidup semula dengan na. Jadi dua huruf di sini mesti kena bunyi sukun dan bunyi dengan baris. Baik, apabila dimasuk dengan Allah pun sama juga dia akan jadi huruf sukun.
Jadi ini adalah panggil apa, cara kita apabila kita membaca, cara kita kena jaga, iaitu pada keratan-keratan. Jadi sabdu ni keratan lah. Kalau sabdu ni keratan dia, kita letak dalam dalam itu dalam apa dalam panggil pengetahuan kita, iaitu bahawasanya ada dua huruf. Seperti mana kita baca alam tara annal, itu dia, ingat baca alam tara annallaha, kembali pada satu lah, Allah yu, kalau yu macam ni kita kira satu ni. Kalau yu ni kita kira baris satu. Baris satu pada amalan. Pada amalan, apabila kita bunyikan yu, maka rongga yang menekan. Rongga ni dia berlaku di mana? Rongga ni berlaku di pada kerongkong kita tu. Ni kata di lidah kita kan. Saya lukis ni. Dia berlaku pada sini ni. Kita rasa di sinilah yang main dan keluar ke mulutnya. Itu panggil, kita baca yu, yu, yu. Gitu. Dan huruf satu-satu. Kalau ju dengan sabdu, dia akan bunyi lam mati dan hidup semula. Yulijul laila finnahar. Gitu. Finna, na kembali pada na dan ha. Itu cara kita mengambil pada bacaan. Baik. Selain daripada yang ini, selain daripada yang baris atas, baris satu bahu, satu baris dan huruf yang bertemu sukun, huruf bertemu sabdu, maka ada penambahan dia seperti mana, tengok dalam ni ada penambahan dia seperti mana ni. Tanwin bertemu dengan ya. Ini satu keratan juga ni. Iaitu kullui. Di dalam dengung kita tu dia panggil keratan. Keratan apa di sini? Panggil keratan khayshum ataupun keratan rungga batang hidung, iaitu kullui, keratan batang hidung. Nama dia idgham. Ni idgham, baik. Ni adalah yang lari daripada ni lah, yang lain daripada baris ni. Baris bertemu sukun lagi, baik. Ini penambahan ataupun dikatakan sifat mendatang. Yajri ni adalah rongga yang panjang. Yajri, dia rongga tu jangan lari. Kalau lari terdecut daripada rongga, dia akan menjadi ila, dia gitu lah, lucu je. Dia kena bunyi yajri ila ajalim. Ajalim ni bersama juga ni. Ajal ini adalah sifat mendatang yang kena bunyi satu keratan. Ajalimmu, dan hidup musamma. Dan musamma pun sama juga, bertemu dengan waw, dia jadi keratan dengan musammau. Jangan lupa lah. Musammau wa annallah. Teguh dah. Wa annallaha bima ta'malu. Ini semua di dalam keratan yang tadi, iaitu baris yang bersukun. Begitu cara kita mengambil bacaan, dan saya akan menegurnya insya-Allah senantiasa. Ini adalah kaedah cara kita membaca pada susunan Quran. Jadi tujuan kita baca Quran adalah tujuan yang untuk kita nak pahala, iyalah, tapi tujuan yang penting daripada baca Quran iaitu jelaskan satu-satu apa kita huruf. Jelaskan. Jelas. Jangan bunyi samar, jangan bunyi sengau, jangan bunyi tak cukup. Dalam perjalanan ni kita bunyi sangat. Alam tara annallaha yuli. Gitu cara kita. Alhamdulillah. Itulah caranya kita baca Quran. Lama mana kita nak pandai itu jangan tanya. InsyaAllah kita akan pandai nanti. InsyaAllah. Barakallahu fiik. Semoga Allah Ta'ala beri keberkatan kepada kita semua. Baik. Kita serah kepada tu Syekh Anwar dulu. Syekh Anwar. Ada rakaman ini insyaAllah kot. Cik Zulah bersedia ada tu. Alhamdulillah. Jom kita bagi kepada Syekh Anwar. Fadal. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya. Alam tara an. ألم تر أن الله يولج الليل Yulijun. يولج الليل في النهار ويولج
النهار ويولج ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر ya. والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. Alhamdulillah, penilaian pada bunyi pada khasyum tu, pada rongga hidung tu, ya. Mana yang jeri tu pun sama juga. Yang kita panjang tu memang sampai kepada rongga. Dia kemah di situ. Dia kalau kelucut, dia akan jadi lain bunyinya. Sikit cantik sekali. Wa anna Allah. وأن الله بما تعملون خبير. Dia masih lagi terlucut pada na khabir. Kalau kita bunyinya bima ta'maluna khabir. Tapi boleh dah tu. Tapi kalau bolehnya, kalau kita kata cukup daripada awal makhraj sampai kepada barisnya, dia akan bunyi na, dia akan bunyi kha, dan dia akan bunyi bir. Gitu. Cuba kata wa anna Allah. وأن الله بما تعملون خبير. Kita nak sebenarnya gitulah ukuran dia tu. Dia memanglah mula-mula kita rasa macam sikit kesusahan pada sebab kita biasa kan, biasa laju ataupun biasa mengambil. Itulah sebenarnya. Teruskan. ذلك بأن الله هو الحق. Ya. هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. Min nama sekali. Itu tak betul tu. وأنما يدعون من دونه itu ya. وأنما يدعون من دونه الباطل وأن الله cari ke annal nun dengan lam. Wa annallaha وأن الله هو العلي الكبير. Sikit lagi. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. في البحر بنعمة الله. Sekali. في البحر بنعمة الله ليريكم liyuri. Mana kita baca tu pada dalam tu kita dah lekat dalam barisan tu. Liyuriyakum min ayati. Mana lekat baris tu. Baris tu memang main peranan. ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل ذلك pada rongganya fi dzalika la ayat inna fi dzalika إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
Boleh Pian mana, alhamdulillah. Apa pun dengar balik di dalam apa dia rakaman dia buat tu. Insya-Allah, alhamdulillah. InsyaAllah. Baik, insya-Allah Okey. barakallahu Terima kasih, fiik. Ustaz. Baik sama, baik. Surah apa Ustaz? Muka surat sekarang 414. 414. Ayat yang kita Ayat. mula pada ayat 32 32. Kita bagi kepada kita bagi pada di apa Datuk lah. Datuk Farid Istiqamah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله Cuba susun balik Kazula tu. Zu cukup dengan Zulani da'awul. Balik. Maujun balik. كالظلل دعوا الله Itu masuk di dalam cepat gitu tu. Kazulali dalalida. Dia bunyi tu. Sedih. كالظلل Ya. Mana pengukuran di baris tu? Li. Pengukuran di baris dia. Kazulalala dan li. Zulali da'awul. كالظلل دعوا Da'a. كالظلل دعوا الله Baik. دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد Barisnya ilal bar satu roh mati dan hidup semula. Ilal barri faminhum muqtasid. Sekali. Falamma. إلى البر فمنهم مقتصد Yang sebenarnya kita nak bunyikan semua tu kemas. Bunyi kemas. Teruskan. وما يجحد بآياتنا إلا كل خبار كفور Baik. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده لا يجزي والد أو sekali. لا يجزي ولد عن والد. لا يجزي الوالد. لا يجزي والد عن ولده. Baik. Kalau dun di situ tu adalah izhar lah. Bunyinya jelas. Dun saja. Teruskan. Tak apa. Teruskan. An walidihi. Aw waladihi. عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولا عن والده ولا مولود هو جاز عن والده عن والده شيئا إن وعد الله حق. Situ kena menekan situ. Nabar itu maksudnya nabaru yang kita belajar minggu lepas tu. Wa'adallahi haqqa. Mana bunyi qa tu dialah waqalah, tekan tu yang dikatakan nabar. Inna wa'dallahi haqq. فلا تغرنكم الحياة الدنيا. Baik, sekian. ولا يغرنكم بالله
Oh. ولا يغرنكم بالله الغرور Illahil gharur. Wala yaghurran. ولا يغرنكم بالله الغرور. Ya, kita kena nak jaga, kita nak jaga seperti mana yang saya kata tadi awal-awal tadi, itu payah. Nak jaga bunyi satu-satu tu. Kalau kita kata jaga, sedar. Macam yang saya tegur yang kedua tu baca tu, okeylah. Yang mula-mula tu dia bunyi macam sambung-sambung. Kita nak menjadikan satu keratan. Alhamdulillah, apa-apa pun itulah doa, insya-Allah Allah Taala berbaiki sentiasa. Insya-Allah. Baik, baik. Kita terus kepada, kita bagi kepada Tuan Syekh Nur Hadi. Terima kasih Ustaz. Ya, sama tu. Nur Hadi Ali setengah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله عنده علم السماعة Ibu Sa tu dah. Inna Allah indahu ilmu sa'ah. Tengok bunyi. Kita bunyikan seperti yang pada tidak berebut lah. Sangat indah. Okay. إن الله عنده علم الساعة Baik. وينزل الغيث وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام Boleh. وما تدري نفس ماذا تكسب ماذا تكسب غدا. Cuba cukupkan si dan bu. ماذا تكسب غدا تكسب ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Huruf fa tu nak berhati dua kali nafsun tu. Jangan bunyi napa. Bunyi angin je. Naf gitu. Wa ma nadri, wa ma tadri. وما تدري نفس بأي أرض تموت. Banyak sempurna dah tu. Baguslah. Teruskan. إن الله عليم خبير. Usah bunyi ha dengan ain tu jangan sambung. Inna Allah ali ali. Mana di antara pisah di antara dua tu adalah rungga. Jangan ha ali, itu tak edi. Inna Allah. Inna Allah alimun khabir. Dalam surah Fatihah 3 tempat tu. Tak tahulah kita lanyak macam mana. Dan surah Fatihah tu pun macam tu juga. Nasta'in. Tu tak betul tu. Kalau an'amta alai ghairil maghdubi tu semua tu jaga-jaga tu. Baik, kita teruskan. Satu ayat. Dua ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Alif Lam Mim. Ya, baik. Tanzilul kitabi la raiba fih. Tanzilul kitabi bila raiba fi. Sekali. Cuba susun. Tanzilul kitabi la raiba fih. La raiba fihi min rabbil alamin. Am yakuluna iftaruh. Am yakulu mana waw yang asli. Am yakuluna iftaruh. Ya. Bal huwal haqqu min rabbika.
Mir. Nun dah dimasukkan dalam ra. Maksudnya dia lenyap terus nun. Dia tak ada bunyi. So. Masuk bunyi ra terus. Bal huwa bal huwal haqqu mir rabbika li min rabbika litunzira qauman ma bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauma ma atahum qauman. Situ idgham tu. Tanwin yang nun yang ada dalam tanwin tu masuk dalam mim. Asal dia man, tapi dia masuk mim mam. Gitu. Dua harakat. litunzira qauman ma atahum min nadhir Cantik. min nadhirin min Min mana ni? Min Nadir. Min Nadir ke? Min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun. Alhamdulillah, keseluruhannya sedap. Itulah bacaan kita. Bukannya hanya untuk saya dengar saja. Bahkan kita yang menjadikan amalan kita tu. Maksudnya kita yang akan dapat, insya-Allah, semoga Allah Ta'ala menerima atas bacaan kita, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Baik, kita bagi kepada Cik Usli saja, Cik Usli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya. الله الذي خلق السماوات والأرض Mana pada seperti mana saya dah tegur sebelumnya, iaitu pada sukun tu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Dia bunyi dah sukunnya, cuma dia tak lekat pada bunyi kemas tu. Tak apa, teruskan. وما بينهما في ستة أيام Boleh. Kemudian ada في ستة أيام ثم استوى على العرش tengah alal tu tak dapat tu. Thumma stawa 'alal 'arsy. Tengok. Thumma stawa. ثم استوى على sorry sekali saya. ثم استوى على ثم استوى على العرش. Yang kalut, dia akan bunyi Quran. Kalau tak ada. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر yudabbirul يدبر الأمر من السماء إلى الأرض gitulah. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. Begitu je.
Alhamdulillah. Mana pada teguran iaitu pada sukun, dia bukan tak bunyi sukun, dia bunyi tapi dia tak rapat. Dia rapat rapat, kita apabila kita rapat kita dalam perjalanan pergerakan apa itu apa keratan itulah. Alhamdulillah. Apa itulah jadi terbaik insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima Baik, kasih. sama. Baik, kita bagi pada Syekh Muslim saja, Syekh Muslim. Masih Ustaz. Ya, sama, fadal, fadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Hmm. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم Masyaallah. Boleh. الذي الذي لا tu dia ada la tu الذي أحسن كل شيء خلقه baik. وبدأ خلق الإنسان من طين Boleh. ثم جعل نسله Itu kita kena jaga pada ja dan a tu. Ja kena bunyi ja dan a. Thumma ja'ala. Jangan bunyi sekali dengan ja'ala tu. Ja dan a dan sekali. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين Boleh. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم Sama begitu. وجعل ja syiddah ain pertengahan lam pertengahan. وجعل لكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. Kalau kita kata dari segi ambil pada bacaan bagus, segi huruf yang baris tu. Kalau boleh rapat dengan baris lagi sedap. Tapi itu pun okey dah. Tapi cuba try. Qalilan. Ayat yang baki lagi sikit cuba. قليلا Kalau kita punya rapat dengan barisnya. Qalilan ma tashkurun. Cuba kita. قليلا ما تشكرون. Baik. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. Itu kemas sekarang. بل هم بلقاء ربهم كافرون. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Kita sedap tu ya Muslim. Itulah kita naknya dan bacaannya sedap dan baik. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, kita terus kepada tu macam mana sekarang macam mana? Teruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya. قل يتوفاكم ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت. Sekali lagi, cuba. Itu okey dah dia. Tapi mula cuba dah. قل Ya. يتوفاكم. Jangan nampaklah. Maksud ya. Dengar. Tidak. Masukkan cepat sikit. قل يتوفاكم ملك الموت. Ya, malakul maut alladhi. ملك Malakul maut alladhi. Malakul. ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم
ربكم ترجعون. Saya yang bagus. Teruskan. Bagus tu. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا Mujrimun na. Kalau na tu lambat lagi. Izil mujrimun. إذ المجرمون ناكسوا Usihim. Na gitu. إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم Boleh? ربنا أبصرنا وسمعنا Ya. فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون Baik. ولو شئنا Syik. Lekatkan Hamzah. Syik dekat sungguh-sungguh. Syik na. ولو شئنا لأحسن هداها Ya. ولكن حق القول مني لأملأن مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Alhamdulillah, barakallah fiik. Dia pernah dibaca ataupun dah lancar pada bacaan tu yang bolehkan terus sikit tu. Alhamdulillah, sedap tu Encik Mana. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Maaf lu terlelap. tak apa. 416 yang tengok bola ke? Dah 416. 416 ayat yang akan dibaca sekarang ni iaitu ayat yang ke-14. 14. Okey, insya-Allah. Baik, kita serah kepada Tuan Syahiddin dulu. Syahiddin dulu. Silakan. InsyaAllah Ustaz. Ya, silakan Fadhil. Tak apa, nanti kita baca tasbih ketika sujud tilawah tu. Teruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya. فذوقوا بما نسيتم Sekali لقاء saya cuba. Cuba. Tak apa, kita potong sedikit. Mana kalau kita kata huruf fa, mana kita bagi rapat dengan baris a tu. Fa, kalau zu, kalau ku, kalau bi. Baris tu cuba. Cuba kali. Fa tu ku. Jadi. فذوقوا Fadhuqu bima nasitum. Itu panggil pada baris tu. Bukan yang bunyi, dia bunyi sedap di baris. Maksudnya kita tak ada bunyi lambat, tak ada bunyi ni, bunyi kemas. Gitu kan. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم. Ya, itu pergerakannya yang tu. Mana baris. Walaupun kita kata di segi sifat kita tak mahir lagi, tapi cuba ambil baris tu. Jadi, insya-Allah. Hadza inna. هذا إنا نسيناكم. Inna tak, apabila kita panjang tu kita tekan pada rongga halkum, kita rasa ketak tu. Hadza inna nasinakum. Itu hal. هذا إنا نسيناكم Ya. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.
Masih lagi azab. Bima tu masih lagi berayun. Tak apa. Berayun tu memang kita kena ajar dengan kemas dengan ma. Kalau za tidak ada ma, za tidak. Tak apa. Innama. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا Idza dzukiru. Betul itu. إذا ذكروا Zukki. Kah mati dulu dan dia semula. Idza dzukiru biha. Gitu. إذا ذكروا بها خروا سجدا Wasabbahu. وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يشكرون Yastakbirun. Hum la yastakbirun. Tu ya yashkurun. وهم لا يستكبرون. Masih lagi berayun pada mat. Tak apa. Tak tajaf. Semua jaga-jaga. Tapi dah okey tadi yang mula-mula tu. Tak tajaf. Sudah. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita baca tasbih. Allah. Tasbih kan ganti sejadah. Ya. Apa Ustaz? Teruskan. Tak tajaf. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم خوفا وطمعا. Teruskan. خوفا وطمعا ومما رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون. Alhamdulillah. Begitulah bacaannya dan saya boleh tegur, saya tegur yang boleh saya tegur, yang tak ayat dia lagi. Alhamdulillah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Apa pun sikit-sikit boleh. Barakallahu fiik. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, kita bagi kepada Syekh Dr. Muhammad dulu. Silakan. Syekh Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم Ya, cantik. ما أخفي لهم من قرة أعين Slow. Qurrati a'yuni. قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. Serah kepada rongga sama lah. Rongga kepik tu. Kepik kat rongga. فمن كان فاسقا لا يستوون. La yastawu. Jangan masuk nun lagi. Wu dulu. لا يستوون
أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا yakhruju. أن Kepada ya. Bunyi kepada ya. Macam sabdu tu. أن يخرجوا منها yakhruju. أن يخرجوا منها Ju panjang, bukan ju pendek. أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون Tukadhi. Dha tu lidah keluar dari gigi tu. Kuntum به يكذبون كنتم به تكذبون. Huruf Zai tidak ada angin, dia tak ada tukazi gitu. Dah betul, alhamdulillah, barakallah. Itulah je betul dah. Alhamdulillah, barakallah. Sama-sama, baik. Kita bagi kepada Jazul Kis dulu untuk bagi yang apa dia program silakan. Silakan Jazul. Kis. Silakan. Mari kita bagi kepada Jasari. Ustaz, berjawab. Silakan. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanuziqannahum minal azab. Boleh? Minal adab. Minal azabil adna dunal azab. Kalau boleh du tu jangan naik je. Du bersikit. Minal adab. Minal azabil adna dunal azab. Mana pada mat tu cuba menjadikan menekan pada panggil rungga tu sedap sikit lah, panjang sikit. Jangan apa. Minal azabil adna dunal azabil akbar. Ya. La'allahum yarji'un. Ya, kemas. Wa man azlamu mimman zukkira bi ayat. Banyak lagi nak zukira bi ayat. Gitu. Mimman zukkira. Mimman situ ikhfa. Mimman zukkira bi ayati rabbihi summa aqrada anha. Summa a'ra. Daripada bawah naik ke atas. A'ra. Summa aqrada. Summa aqrada anha.
Inna minal mujrimina muntaqimun. Ya. Walaqad atayna Musal kitab. Fala takun fi miryah. Fi miryatin. في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. Barakallah fiik. Boleh. Itu pun boleh. Alhamdulillah. Itu dengar balik. InsyaAllah terbaik. Alhamdulillah. Barakallah fiik. Baik, terima kasih. Ya, baik. Baik, kita serah kepada Haji Sari. Haji Sari dulu. Sikit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Sikit. وجعلنا منهم أئمة يهدون Minahum dah tak ya. Itu minahum tu. Minhum. Minhum a'immatan. Itulah pada awal yang kita sebut tadi berkaitan dengan kalau sukun tu bunyi satu. Minhum. Dia tak ada bunyi minahum gitu kan. Waja'alna. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمره Bi'amrina. لما صبروا Ya. وكانوا بآياتنا يوقنون Baik. إن ربك هو يفصل Inna rabbaka huwa yafsilu. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة Bainahum yaumal. Tu langgar semua tu yang sukun tu. بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Fima kanu. Mana ya panjang sikit. فيما كانوا فيه يختلفون Fihi jangan hi panjang, hi pendek. فيما كانوا فيه يختلفون Ya. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم Yahdi lahum. Tengok. Satu. Di lahum kam ahlakna. Tengok. Susun baik. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم Ya. Min qablihim. من قبلهم Min lah. Situ jadi hukum tu. Min qablihim. من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات في ذلك لآيات. Sekali. Inna fi dhalik. إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. Alhamdulillah. Barakallah fi taqatul. InsyaAllah. Alhamdulillah. Boleh. Baik. Alhamdulillah. Itu je Majlis Sarina. Lama-lama kita. Alhamdulillah. Kita cara membacanya. Dia sebenarnya kita boleh baca, tapi kita nak imbang tu tinggi dia berat ringan betul pada panjang pendek itu. Itulah kita nak sebenarnya Al-Quran ni ada sempurna, apa-apa terbaik insya-Allah. Baik, kita bagi Jazul sudah Jazul. Zulkifli. Zulkifli. Ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. أولم يروا أننا نسوق الماء
nasu. Dia tu kena cepat lagi dia tu masuk tu. Awalam. Ada awalam. Tak mau je. Dia masuk baris tu dengar dia baru. Bunyinya. Awalam yarau anna. Jangan lambat. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض Ya. Ilal ard. إلى الأرض الجرز إلى الأرض الجرز فنخرج به Balik fanukhriju. Fanukhriju. فنخرج به زرعا تأكل منه Ta'kulu. تأكل منه أنعامهم Ya. أنعامهم وأنفسهم Ya. أفلا يبصرون Ya. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين Bagus tu. كل يوم الفتح Qul ya. Jangan banyak. Qul yaw. كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا Sambung. Iman. إيمانهم إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Cuba dengar sikit. وانتظر إنهم dengar sikit. وانتظر إنهم منتظرون. Begitu je sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah. Itu bacaan kita. Dan insyaAllah saya dengar pun tidaklah menjadikan lahan yang kesalahan yang menukarkan makna, tidaklah. Terbaik insyaAllah. Baik. Alhamdulillah. Baik, kita terus kepada kita bagi kepada Masri Safari dulu lah. Dan lepas ni kita bagi kepada Cik Zul Halim. Dan terus seterusnya. Sekian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyul taqillah. Ya ayyuhan nabiyyut ta. Ya ayyuhan nabiyyut taqillah. Susunnya dua. Wala tuti'ha. Wala tuti'ul Lain dah tu. Wala tuti'il kafirina wal munafikin. Kena hilangkan yang lemah lembut pada banyak tu. Kaf, na tu. Wala. Wala tuti'il kafirina wal munafikin. Kena tegas. Apa boleh. Inna Allaha kana liman hakim.
Ada iwad tu. Iwadun. Iwad. Okey. Hmm. Inna Allah kana aliman hakima. Ya. Betul tu. Wattabi ma yuha ilaika bir rabbik. Wah, baik. Inna Allah kana bima ta'maluna khabir. Tak ada sampai juga tu pun. Inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Wa tawakkal Allah. Wa tawakkal Allah. Kalau dia cepat ain, dia payah lam tu. Ain lah. Kalau lal baru jadi. Dia cepat dia jadi. Cepat dia tak boleh nak cover tu, nak control. Wa tawakkal Allah. Boleh jadi lah. Tu kalau laju tak boleh. Wa kafa billahi wakila. Tak betul. Wakila. Tak betul. Wa kafa billahi wakila. Ya, ambil sikit lagi. Kita pun dah masa. Ma ja'allahu li rajulin min qabli. Min qalbai. Ma ja'allahu li rajulin. Dia tak jadi, tak akan jadi. Dia kalau berebut tak akan jadi. Quran dia satu-satu huruf yang sempurna. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbai. Dia kena sebut satu-satu. Dia tak akan jadi Quran. Quran dia tak nak tak sempurna memang tak betul lah. Satu-satu. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayn. Min qalbai. Min qalbayn fi jubi. Fi jawbi. Tak itulah dulu insya-Allah kita pun insya-Allah barakallahu fiik. Itulah dia tak boleh berebut. Dia boleh kepada kita. Allah Taala memberikan pandangan dan bacaan tu boleh, tapi apabila kita kalut tak boleh kontrol, dia tak boleh. Mana itulah itu keistimewaan Al-Quran, dia tak menerima pada cepat, cepat ni tak menerima. Kecuali cepat yang pandai lain lah. Alhamdulillah. Begitulah. Okey, terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, kita serah kepada Encik Zul Halim saja. Ada berapa orang lagi kita? Encik Zul Halim, ada Samsuddin dan ada Encik Mansur dan Encik Mazlan. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kha'ala ja'ala azwajakumul la'i tutayyiru. Azwajakumul la'i. Azwajakumul la'i. Tuzahiruna minhunna ummaha. Dia tak jadi macam tu. Tak betul tu. Terpanjang lebih. Tutahiruna minhunna
Na ummah, jangan na mana panjang. Na ummaha. minhunna ummahatikum Ya. wa ma kha'ala Buat wa tak apa ma nak kena fikir. ja'ala ad'iyaakum abna'akum zalikum Satu-satu. Zalikum qawlukum. Tak ada kalut. Boleh kalau kita tak kalut, memang sedap suaranya. zalikum qawlukum biafwahikum wallahu yuqulul Kena lah. wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil ud'uhum liabaihim ud'uhum liabaihim huwa aqsatu indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ihwanukum fit dini wa mawalikum walaysa alaikum junahu fima akhtatum bih. Ya, dekat tu dulu. InsyaAllah. Barakallahu fi. Kita bagi antaranya. InsyaAllah. Boleh Jazun? Alhamdulillah. Itu Jazun. Bacaannya. Baik. InsyaAllah. Semoga Allah Ta'ala memberkati. InsyaAllah. Baik. Kita bagi kepada satunya. Hadirin Samsudin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakin ma ta'ammadat. ولكن ما تأمدت قلوبكم. Itu bagus tu. Itu kita menepati dengan huruf barisnya. Teruskan. Teruskan. وكان الله غفورا رحيما. غفورا رحيما. Ya. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Ya, betul dah, tapi min tu tak dengung lah. Min saja. Min أنفسهم. Ya. وأزواجه أمهاتهم. Ya. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في الكتاب. أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم. إلى أوليائكم معروفا. Banyak berubah. Bagus, alhamdulillah.
kana dzalika fil kitabi mastura. Alhamdulillah. Itu banyak berubahnya. Sedap tu. Allah dah dengar dah bunyi dah. Alhamdulillah. Apa-apa Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama. Baik, kita bagi kepada Encik Syah Mazlan. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Ya Syahli lagi, Syahli dah. Baik, salam. Panggil Syahli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Wa iz akhadna minan nabi. Wa iz akhadna minan nabiyina misaqahum. Ambil satu mi dan sa lah, qaqa lah. Mitsaqahum. Seperti mana kita baca dengan hejaan balik. Macam tu. Tak apa, dia kita nak kepada huruf tu yang jelas ya. Teruskan. Misaqahum wa minka wa min Nuhim wa Ibrahim. Itu pergerakan dia. Tak apa. Wakaf kat mana pun tak apa dulu. Nanti kita boleh lah. Wa Musa. Wa Musa wa Isa bin Maryam. Ya, yang pendek. Ya, yam saja gitu. Wa Musa wa Isa bin Maryam. Ya, teruskan. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Gha dulu. Gha, dah terli. Mitsaqan ghalidha. Gha, mana menepati pada barisnya. Gha. Mitsaqan ghalidha. Ya, tak apa sekali. Liyas'ala as-sadiqina an sidqihim. Sadiqina an sidqihim. Sekali. Yas'ala. Liyas'ala as-sadiqina an sidqihim. Sidqihim. Ya. Wa'adda lil wa'adda, bukan tidak ada qalqalah itu. Wa'adda lil kafirina azaban alima. Ya ayyuhalladzina amanu dhkuru nun dengan za. Amanu dhkuru nikmatallahi alaikum izja'atkum junud. Izja'atkum. Dia huruf ta ni tak ada bunyi ta, dia bunyi angin je. Sikit je. Izja'atkum. Ya. Sambung Junudun fa'arsalna ala Junudun fa'arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Ya. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Alhamdulillah. Boleh jawab sana, insyaAllah. Alhamdulillah. Yang buat tekanan apa, baca je, insyaAllah. Ya, apabila kita baca, maksudnya kaedah di dalam kita baca ni untuk nak menjadikan sempurna adalah kita baca satu-satu tu. Satu-satu seperti mana saya menerangkan, ceritakan awal tadi lah. Itu dah, baik. Kita bagi Syahli, silakan Syahli. Terima kasih Ustaz. Ya, sampai sama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya, baik. إذ جاءوكم من فوقكم Ya, bagus. Kutip kata tu. ومن Wa min. أسفل منكم Wa min, bukan waman dah. ومن أسفل منكم وإذ رغت الأرض Saja. Wa iz zaghatil. Jangan kalau. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحنار وبلغت القلوب وبلغت القلوب الحناجر Baik. وتظنون وتظنون بالله الظنونا. Mana kalau na tu kalau kita nak sambung na tu pendek, kalau nak berhenti na tu 2 harakat, betul. Sekian. Hunalika tulil mu'minun. Baca je. Hunalika tuliyal. Boleh macam tu. Ya Jali, jangan kalut. Hunalika tulil mu'minun. Hunalika tuliyal mu'minun. Ya, kita nak kepada pasti daripada bukan laju. Mana pasti mana jelas. Tu dia. Tak apalah lama-lama dia pandai tu. Wa zuzzilu rizqan zulzilu zilzala. Wa zulzilu zilzala shadida. lan syadida. Lan syadida. Teruskan. Wa is yaqulul munafiquna wallazina fi qulubihim. Ya, tu bagus. Fi qulubihim maradum ma wa'adna Allah. Ma wa'adana. Itu dia, slow. Ma wa'adana Allah. Wa'ada. Maknanya kita susun Ma wa'adana Allah wa rasuluh. Dia kalau saya kata dah awal tadi, kalau tak jadi, dia kena tenang. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa rasuluhu illa ghurura. Ambil lagi sebaris tu. Wa isqalat ta'ifah. Ya. Ta'ifatum minhum ya ahla Yathriba. Ya ahlil Yathriba. Ya ahla Yathriba la muqama lakum farji'u. Ya ahla Yathriba la maqama lakum farji'u wa balik ya dengan ta, betul ri, betul. Yathriba la maqama lakum farji'u. Alhamdulillah, tergantung dulu. InsyaAllah, barakallahu fiik. Baik, itu kita bagi kepada Tuan Syah Mansur. Ya, Syah Mansur, tafadhal. Ya, sama-sama. Itu macam tu Syalina, tak apa, usah. Saya sentiasa tegur. Jangan panggil jemu saja, insya-Allah. Semoga Allah Taala meletakkan bacaan kita itu di sisinya, insya-Allah. Saya yakin bahasanya itu ada. Alhamdulillah. Teruskan. Mansur. Saya. Ya, ada warna ujung dah. Apa yang masuk ujung?
Ha. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yasta'zinu fariqun minhumun bayan Jangan terus ingat. Minhumun, patut. min Nabiyya. Nabi. Minhumun nabiyya yaqulun inna Inna saja. Inna. inna tabna aurah wa ma hiya biaswar Hai, mahiyah. wa ma hiya biasrah Bi'aurah juga. Bi'aurah. bi'aurah wa ma hiya bi'aurah. Usah jangan panjang. Usah bagi tepat. Wa ma hi, walaupun baca dengan tak sambung, tetapi usah baris tu jaga. Wa ma hiya bi'aurah, baru jalan. Kalau kita dengar dia nak sambung tu dia jadi panjang. Baca. Jangan panjang. Wa ma hiya bi'aurah. Teruskan. Duna illa firara. Biar tepat pada huruf. Jangan laju tak nak. Teruskan. Walau seperti mana? Walau dukhilat. Walau dukhilat. Walau dukhilat alaihim min aqtariha summa su'ilul fitnata macam mana? Tau hawama tak ada nak kalut. Sambunglah, tak sedap. Dia tak jadi sedap. Dia macam satu je. Wa ma talabbathu biha illa yasira. Gitu je. Saya tak. Menyenangkan, jangan menyusahkan. Menyenangkan, saya kata menyenangkan, menyusahkan bagi kita. Sebenarnya gitu cara dia. Wa ma talabbasu biha illa yasira. Teruskan. Betul? Ya. Seperti mana? Walaqad kanu ahadu. Gitu. Cuba baca. Walaqad kanu ahadu. Maksud lagi nak sambung. Kanu ahadu. Walaqad kanu ahadullah min qabl. Min qablu jangan panjanglah. Qablu. Min qablu la yuwallu nal adbar. Wa kana tengok, wa kana ahdullahi mas'ula. Itu cara baca lah tu. Itu cara baca Quran yang kita kata dalam tahqiq lah, dalam cara kita belajar. Wa kana ahdullahi mas'ula.
Alhamdulillah, barakallahu fi. Hari ni Allah. Alhamdulillah. Hari ni ramai sikit. Baik. Itulah cara membacanya. Kita sebenarnya baca Quran, dia bukan dia susah, tapi dia lawan dengan tabiat kita tu. Itu yang panggil masalah. Betul. Ya, lawan tabiat kita ni nak kalut, dia kena menyambung. Ya, sebenarnya Quran dia tak suruh. Quran dia terletak di atas hurufnya dan kita pandai ambil baris, insya-Allah. Tidak terpanjang. Itu saja. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, kita Terima kasih Ustaz. ya sama, kita buka lah benda ni, kita buka gambar sikit dan kita bagi selfie sikit, insya-Allah. Okey, lambat hari ni lambat sikit. Tak apa, baik semua. Ini ramai bang. Hari ni ramai sikit, tak apa. Tapi saya pun suruh baca panjang ni. Baik. Baik, alhamdulillah. Baik, kita ambil gambar sikit je Zul. Silakan je Zulkis. Dah, boleh dah? Cik Muslim, Tuan Syekh Muslim, Tuan Syekh apa dia? Ustaz Safari. Ya Mazlan. Ya Mazlan. Alhamdulillah. Minggu depan kita jumpa dah. InsyaAllah. Baik. Dah. Dia je Zul. Dah kan? InsyaAllah. Baik, kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا حجة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يهدي قومنا بهدي القرآن فإنهم لا يعلمون. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kita baca tadi, semoga Allah Ta'ala terima lah, insyaAllah. Alhamdulillah. Mudahkan dunia akhirat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita jumpa berdepan, insyaAllah. Nanti saya hantar mesej lah. Ataupun tak hantar mesej, beritahu insyaAllah. Boleh tak? Terima kasih Ustaz.